Alright. Uncle, ni lah. Tunggu dekat base. Bismillah. Kau tengok dia punya suasana kat sini, geng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok. Wa ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Allahu Rabbi, Allahu Karim. Allahu Akbar. Ya Jabbar. Subhanahu wa ta'ala zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Geng, pergi geng. Bagi semangat, geng. Bagi semangat. Kita bukan kat Malaysia. Kita bukan kat Malaysia, geng. Tolong ramai-ramai bagi semangat. Kita bukan kat Malaysia, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong bagi semangat ramai-ramai, geng. Kita kat mana ustaz kata tadi yang kita nak kena pasak kau tadi? Tolong geng, tolong bersatu. Gerakkan Delhi. Gerakkan Delhi. Korang tak nak aku push macam ni, korang gerak je, geng. Gerak je Delhi, gerak je. Panskat berselet, tolong geng, popular kita nombor 2. Allahu Akbar. Panskat berselet kita teruskan. Orang tengok sini penuh dengan patung, geng. Allahu Akbar. La ilaha illallah Rasulullah. Tolong yang toksik korang blok saja, geng. Tolong yang toksik tu korang blok saja, geng. Kita jangan bagi tengok dorang kita punya eksklusif live ni. Okay, ini untuk eksklusif live kepada supporter-supporter yang nak support saja. Kita tak nak bagi orang-orang yang toksik masuk dalam room kita, geng. Sini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam. Share tak bergerak, geng. Pergi share dulu, geng. Pergi share dulu. Aku kena tegas kat sini, geng. Ni Thailand, geng. Pergi share dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi dulu share, geng. Share. Share kena bagi 20,000 kat atas, geng. Pergi share ramai-ramai. Ramai-ramai, geng. Sebelum saya mulakan, sebelum saya buat pembukaan, Pergi share. So, saya ada cerita sikit berkenaan tempat lokasi ni. So, korang tolong share dulu. Bagi ramai-ramai orang masuk, boleh mendengar kisah sejarah tempat ni. Pergi share. Share kita, geng. Share, teruskan share. Pergi share dulu, geng. Pergi share ramai-ramai. Jangan kendur, geng. Kita jauh datang sini, geng. Jauh datang ke sini. Geng, anak-anak serigala WP, tolong. Kita jauh datang sini, geng. Jangan menceni, geng. Semangat. Yang terbaik untuk bagi korang. Tempat kita dah jauh datang sini. Daripada hotel datang sini 2 jam lebih, geng. Sebab kita ada singgah tadi, sepatutnya dia jadi 2 jam. Sampai kuil depan kita terpaksa naik bot untuk datang ke sini. Hanya kita bertiga saja kat sini. Aku, Ustaz Wan dan juga Uncle Steady. Uncle Steady kita jadi backup. In case jadi apa-apa, dia ada. Minta tolong korang teruskan ramai-ramai bersatu. Janganlah langsung tak bergerak, geng. Kita punya daily, geng. Gerakkan slow-slow. Geng, kita datang ke sini, tempat ni kita sewa tau, geng. Tempat kita sewa 4 angka. Aku bukan kita nak bagi korang hiburan. Tempat ni bukan sembarang orang boleh masuk. Kita datang daripada Malaysia semata-mata nak pergi sini. Dan beberapa tempat lagi 3 hari yang kita kat sini. Termasuk hari ni 4 hari. Tolong yang mana baru masuk, teruskan kita punya daily. Teruskan kita punya panskat. Tolong ramai-ramai, geng. Tolong ramai-ramai. Kita dalam live fest, geng. Kita di dalam live fest. Dalam live fest kita memang kena push semua ni, geng. Memang kena push. Daily kita tak naik podium, geng. Come on, WP. Daily kita nak naik podium, geng. Bagi berbaloi kita datang jauh-jauh, guys. Bagi berbaloi kita datang jauh-jauh. Aku nak view kat sini support semua, geng. Nak view kat sini biarlah support semua, geng. Datang jauh ke sini, geng. Harap korang punya support tu ramai-ramai.
Kita satu je lagi tak komplit. Ramaikan lagi. Satu je lagi tak komplit geng. TTU kita tak komplit lagi. Come on guys, come on. Kita naikkan podium geng. Pergi naik dia lagi kita podium. Bersatu ramai-ramai. Teruskan. Okey, Ustaz dah boleh start slow. Okay. Assalamualaikum kepada semua viewers WFP, terutama tadi kepada anak-anak serigala. So hari ni kita berada di Ajan Ashram. Okey, Ajan Ashram ni sebenarnya nama tempat ni diberi sempena nama Sami yang membuka kawasan asrama seperti mana yang kita tahu. Tempat ni adalah sekolah pondok bagi Sami-Sami yang berusia muda sampailah dia boleh digraduate sebagai Sami lah. So pengasas dia adalah Ajan Chua. Ajan Chua ni dikenali sebagai Sami yang paling hebat waktu tu mengamalkan sihir-sihir. Dan apa yang menjadikan tempat ni begitu horror, begitu seram adalah kerana di sini terdapat beratus patung-patung. Dia bukan saja berkenaan patung manusia, mereka patung seperti binatang-binatang mitos, patung kanak-kanak, dan juga bermacam-macam lagi patung yang memang kita tak boleh nak bayangkan bentuk patung tu sendiri. So apa yang menjadikan benda tu seram, patung-patung ni dihasilkan daripada serpihan mayat ataupun abu mayat, ataupun juga boleh dikatakan semua bahagian-bahagian mayat yang telah berlaku kemalangan ngeri ke, ataupun mayat-mayat yang bergelimpangan. Dia akan kutip setiap part tu, dia akan campur dengan bahan-bahan untuk dijadikan patung. So kita boleh katakan patung-patung kat sini bukanlah patung-patung biasa geng. Patung-patung kat sini kebanyakannya, boleh dikatakan semuanya ada bahan daripada tubuh manusia. So apa yang saya dapat dengar cerita daripada penduduk-penduduk setempat, kawasan ni ada macam mana? Ada malam yang tertentu patung-patung ini geng akan bergerak geng. So ini agak luar biasa lah, sebab kita pun tak boleh nak nafikan, sebab sihir di Thailand ni memang orang boleh katakan kebanyakan orang tahu memang sihir di Thailand ni memang agak kuat. Dan setelah apa yang saya dapat tahu daripada penjaga kawasan ni, sebenarnya asrama ni dah lama ditinggalkan. Setelah kematian Ajar Chuan, asrama ni dan anak-anak murid dia pun semua dah tak ada dekat sini. Cuma tempat ni digunakan, Allahu Rabbi. Tak pusat ada bunyi. Okey, cuma tempat ni dia masih digunakan untuk membuat ritual ataupun buat sembah. Mungkin dia ada membayar niat atau something lah. So kalau kita dapat tengok kebanyakan air-air yang disediakan di kawasan bunyi apa tu patung-patung ni, apa dah sabaikan dah dia nak ngacau ni. Air akan diletakkan setiap patung-patung tu seumpama patung-patung ini masih lagi hidup. Okey. So itu berkenaan kita buat, saya boleh curaikan secara ringkas. So apa yang memang menarik di ada bunyi lah. Korang boleh saksikan patung-patung yang berada di sini. Semua patung-patung di sini dihasilkan daripada serpihan-serpihan mayat-mayat. Baik Ustaz kat sini. Orang cerita. Nampak sikit dia punya apa orang cakap simbolik dia. Ini adalah tempat dia sembahyang lah. So tempat ni boleh kita katakan sebagai pondok, sekolah pondok Sami-Sami di Thailand. Cuba ada benda bergerak ke depan ni. Dan apa yang saya dengar kejadian-kejadian aneh di sini, banyak penduduk-penduduk tempatan memang tak membenarkan sesiapa pun untuk masuk sini selepas waktu maghrib. Maksudnya setelah matahari jatuh memang tak dibenarkan masuk di sini. Tapi kita datang sini geng, kita ada di sini sebab korang geng. So kita nak sesuatu yang lain dan sesuatu yang cakap je maat untuk korang. Ustaz cakap je maat kalau ni. Okey, sorry. So kebanyakan cerita-cerita yang saya dapat dengar daripada kawasan ni dan apa yang kita telah datang, setelah kita sampai, kita nak datang ke sini pun kita kena naik bot geng. So kita hanya bertiga di dalam ni. Kita ditemani oleh Sami-Sami tadi bawa kita ke sini. Kemudian Sami tu tinggalkan kita di sini sehingga jam 3. So apa yang kita boleh rungkaikan dari kat sini, tempat ni memang agak keras. Pada saya sendiri pun dapat merasai sesuatu yang berbeza berbanding macam mana kita di Malaysia. So saya pun nak cerita lebih pun, saya sendiri pun ada rasa vibe yang sesuatu yang tak baik kat sini. Cuma kita mudah-mudahan kita pun doalah sama-sama geng, semoga explore malam ni dilindungi dan dipermudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat pulang dalam keadaan selamat geng. Selebihnya saya hanya berserah lah geng. So apa-apa kita mulakan dulu dah.
dengan Ummul Kitab agar kita sentiasa di dalam rahmat Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Subhanallah. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la ya'sha' wa min du'a la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'u bika min hawla al-arba. Hasbiyallahu lid dunya hasbiyallahu lid dunya ya hasbiyallahu lima hammani hasbiyallahu liman bagha alayya. Hasbi Allah man kadini musuhin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah mahtina nabi sunnil khatimah wa la ta'timi Allah bisunnil khatimah. Allahumma altuf tasrif fa inna tasira qul asri alayka yasir wa as'aluka al-yusra wa tafaddunya wal akhirah. Allahumma la tashmi bi adi wa la tusbi sadiqi wa la taj'al musibati wa la taj'al dunya harahami wa la tusallim man yahmini ya hayyu ya qayyum. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim. Okey geng, untuk memudahkan dan untuk orang kata kita dapat terus. Okey, saya akan membuka pagar dan laluan untuk aras, untuk explore supaya agar aras tidaklah terus diganggu. Maksudnya sekurang-kurangnya kita ada penghalang. So apa yang saya dapat rasa kat sini, memang setelah saya bacakan ayat-ayat suci ni, memang gelombang dia agak berbeza kan. Sesuatu yang pelik juga, macam-macam bunyi tadi ni. Allahu Rabbi. Baiklah. Kalau kita ada bunyi, kita tak jadi apa ni kan. Ada bunyi. So, bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan dengan pembukaan laluan. Mudah-mudahan perjalanan aras untuk eksplorasi malam ni dipermudahkan. Oh iya, ini apa siap. Ustaz macam daripada situ. Bismillah. Allah. Geng, pergi punch card geng, pergi punch card ramai-ramai geng. Bagi semangat geng. Semangat geng, semangat. Target tak sampai lagi ni. Target kita tak sampai lagi geng. Come on. Jauh datang sini geng, bukan setakat jauh. Posting kita keluarkan terlalu banyak geng datang sini. Tolong geng, tolong bersatu geng. Tempat ni habis sampai pukul 3 je. Kita ada 1 jam je ni. Tempat ni habis sampai pukul 3 je geng. Habis pukul 3 kita stop dah. Tapi kalau korang teruskan daily kita semangat, aku boleh postpone. Aku boleh anjakkan lagi sejam. Oi. Ustaz memang orang Thailand lah ni. Kun Thai. Allahu Akbar. Zihan, dia cakap apa Zihan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Weh, tu orang Thailand ni Ustaz. Boleh tak? Oi, Ustaz. Asal. Allahu Akbar. La ilaha Rabbi subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh tak Ustaz? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Oi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Sekali bisa subuh ya Allah. Oh, Ustaz. Boleh tak Ustaz? Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah, ya Allah. Ustaz ni orang Thailand eh? Ya. Saya diserang tadi waktu saya buka. Saya buat pembukaan serang buku curi. Ya Allah, ya Rasulullah. Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Mari buat apa jangan. La ilaha illallah. Ya. Allahumma salli ala sayyidina. Ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala. Tak boleh ni Ustaz, tak boleh ni. Allahu Akbar. La Ya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Allah, berilah kami kekuatan ya Allah untuk menghalangi ya Allah. Allahu Rabbi, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Serangan kami tidak tahu ya Allah. Sebenarnya kami tidak berdaya ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allah. Boleh. Ustaz boleh. Boleh tak? Allahu Akbar. Pedih sangat rasa. Toksik korang ban saja geng Aku bagi kebenaran korang ban terus. Bisa tu. Toksik korang blok je terus. Blok je geng, blok, jangan bagi muka. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Allahu Rabbi ya Karim. Saya dah buka laluan dan saya dah pagar setakat mana sebab tu saya diganggu, saya diserang. Allahu Akbar. Mudah-mudahan aras tak ada apa-apa. Ustaz, ada yang mengganggu kita ni. Ada. Betul. Saya dapat dengar tadi waktu saya membuat pembukaan tadi dia dah attack. Allahu Rabbi la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah ya Allah. Berilah kami petunjuk ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Ya Allah. Macam betul-betul. Kita baru nak buka. Geng, ini kawasan ni besar tau. Allah. Besar, dia bukan kat sini je. Dia besar tau. Kawasan ni besar. Harus dengar tak Ras? Mama ada yang bercakap Ras. Ustaz, tak apa lah. Kalau tak boleh Ustaz pergi dengan Uncle. Tak apa, saya seorang. Boleh, Uncle. Aras jangan. Tak boleh, Ustaz ni lemah dah ni. Saya memang nak kena standby kat sini dah. Jawab dia, saya tak boleh ikut ni. Kuat sangat dah serangan ni. Saya belum masuk lagi dah kena ni. Mudah-mudahan Aras tak ada apa-apa lah. Uncle. Tak pergi. Uncle ke belah sana. Lampu. Pakai lampu Ustaz. Pakai lampu handphone. Boleh tak? Kan nak saya teman pergi sana. Tak apa. Aras dia dulu handle dulu. Saya recovery juga. Pakai lampu Ustaz. Pakai lampu. Lampu. Pakai lampu. Uncle ambil nanti Ustaz. Uncle pergi ambil Ustaz. Uncle. Oh Uncle. Bismillah. Geng, tolong semangat geng. Aku dia jadi sepatutnya dengan Ustaz jadi sendiri dah ni. Sepatutnya dengan Ustaz jadi seorang ni geng. Aku tak boleh paksa Ustaz ikut aku. Badan dia lemah macam tu. Tolong geng. Tolong gerakkan geng. Tolong gerakkan ramai-ramai. Kita dekat Thailand, Bangkok ni geng. Bila masa lagi aku nak push geng kalau bukan sekarang ni. Come on geng. Sekejap lagi ni aku dah tak boleh, tak ada masa dah ni geng. Tolong ramai-ramai geng. Gerakkan. Gerakkan tas kita geng. Come on guys. Bagilah aku berbaloi datang sini geng. Target kita tak sampai geng. Woi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Allah Rabbi, Allah Akbar. La ilaha illallah.
Naikkan Delhi geng, naikkan Delhi. Delhi kita nombor 5 geng, sangkut. Sangkut dari tadi geng. Daripada pukul 12.30 lagi sangkut. Kalau view ramai-ramai ni bantu geng, boleh settle geng. Boleh settle. Tolong ramai-ramai geng. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Aku tahu kalian jin yang ada sini faham. Bagilah cantik sikit geng, gerak. Orang nak aku semangat, korang pun kena semangat geng. Tolong teruskan bersatu ramai-ramai geng, bagi naik podium. Aku difahamkan dilarang sentuh. Okey. Aku difahamkan dilarang sentuh apa-apa benda yang ada dekat sini geng. Allahu Akbar. Macam mana aku nak berkomunikasi dengan dia? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillah solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kuatkanlah semangat aku ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Rabbi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Ada yang dorang mengatakan ada satu dewa yang tangan dia banyak. Ini kot. Oi. Allahu Akbar, Allahu Rabbi, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Aku tak boleh fokus geng. Dengan Delhi tak sampai, dengan Delhi kita tak bergerak. Sumpah aku tak fokus. Tak fokus geng. Tengok Delhi kita slow, Delhi kita tak bergerak. Aku jadi tak fokus geng. Tolong geng, tolong bagi berbaloi aku datang sini geng. Tempat ni dibayar geng. Tempat ni kita masuk, kita bayar guys. Tempat yang aku datang sini semua menggunakan costing geng. Tolong semangat ramai-ramai. Ni. Yang dikatakan, ini. Ada satu, aku dengar, ada satu dewa yang mempunyai banyak tangan ni, tapi telah ditutupi dengan Allah. Siapa kalian? Ni korang tengok ke depan ni. Ni dia tengah duduk. Kalau korang tengok depan ni, dia tengah duduk dan tangan dia banyak geng. Korang tengok tangan dia banyak, apa yang dia pegang semua ada. Muka dia pun dah macam ditutupi dah. Muka dia ditutupi. Allahu Akbar, la ilaha Rasulullah.
Ini bukan suara dukun, geng. Cakap Thailand. Korang tahu tak beza dia? Ni suara Thailand, geng. Aku dengar suara Thailand ni. Bismillah. Geng, aku bagi tahu awal, geng, pukul 3 kita dah stop. Kalau korang macam ni, kita akan stop pukul 3, geng. Pukul 3 bot dah nak sampai. Kalau korang tak bagi semangat kita macam ni, geng, pukul 3 kita dah stop. Aku dah awal bagi tahu korang, geng, jangan cakap kenapa stop. Aku dah bagi tahu awal. Kalau korang macam ni daily terus, geng, kita pukul 3 kita terpaksa stop, geng. Sebab kalau pukul 3 kita nak add on tambah masa, kita akan kena bayar lagi. Mana jalan lagi Sini kot. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah lupa dia jalan mana dah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Oi, kenapa macam ada yang berkawat? Siapa kau? Adakah kau penjaga kawasan ini? Geng, untuk pengetahuan korang, apa yang korang tengok ke depan ni, patung ni bukan patung sembarangan, geng. Patung ni ada serpihan daripada maat-maat yang telah dicampurkan di sebahagian daripada patung ni. Ada kulit, ada tengkorak, okey, ada abu maat. Apa yang korang tengok kat depan ni bukan patung sembarang, geng. Dan dikatakan, oi, aku bercerita meremang, geng. Dan dikatakan penduduk-penduduk kampung kat sini memang pernah terlihat patung ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bunyi apa tu? Bismillah, kuat ras. Patung ni bergerak sendiri pada waktu malam. Okey, patung ni bergerak sendiri pada waktu malam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbi, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Apa ni ya? Bergerak ke? Allah Akbar, la ilaha illallah. Oi, Allahu Akbar. Astagfirullah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kumpai. Kumpai apa? Kumpai. Assalamualaikum. Ya Allah, aku tak pandai cakap ni. Kumpai, ya Allah, kuat ras. Kenapa aku meremang teruk dah ni? Aku pergi depan pula. Allahumma salli ala sayyidina. Ya Allah, bergerak ke? Bergerak ke apa? Hah? Benda ni bergerak ke apa? Oh. Woi, bergerak woi.
Bergerak siap. Allahu Rabbi. Tali merah ni untuk apa guys? Aku nampak patung ni bergerak, geng. Subhanallah. Aku nak tahu, wahai jin, kalau kau memahami apa yang aku maksudkan. Aku tahu kalian punya kerajaan jin yang berada sini. Disebabkan tuan-tuan kalian yang pernah mengamalkan ilmu sihir membina ini untuk kalian. Wahai kerajaan jin yang berada sini, adakah kalian mengenali apa yang aku cakapkan? Apakah kalian mendengar ataupun memahami apa yang aku cakap pada kalian? Cari patung yang di tali merah. Bismillah. Aku nampak bergerak lagi ni. Bergerak. Dan dikatakan tak boleh sentuh patung-patung kat sini, geng. Okey, Sami yang bawa kita masuk kat sini pantang larang dia, geng. Pantang larang dia. Jangan sentuh apapun yang ada dekat sini. Kalau tak nak ada apa-apa masalah. Aku tak tahu, daripada pembicaraan dia memang sangat keras amaran tu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Astaghfirullahaladzim. Bismillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Siapa kalian yang berbicara? Sekejap, aku pergi depan sana. Aku rasa ada jalan lagi pergi sana, geng. Bismillah. Sumpah bergerak, geng. Bergerak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kenapa aku merasakan patung ni seolah-olah hidup? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tahan Ras, tahan. Jangan takut. Ras, tahan Ras. Jangan takut. Assalamualaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Aku tahu ini tempat keberadaanmu. Apa yang dia cakap, weh? Ini tali merah mana? Mana? Mana, Kak? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mallah ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tadi tak ada anjing, siap. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Woi, anjing dari mana tu?
Lepas tu zoom sebelah, ada tali merah kat hutan. Allah, seramnya muka. Ya Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Akbar. Ada dua benda aku tak boleh tengok kat sini, geng. Faham tak? Simbol ni ada dekat, aku tengok CP-CP, geng. Tu aku tak boleh tunjuk. Simbol ni aku tak boleh tunjuk. Hai, Allahu Akbar. La ilaha illallah Rasulullah. Ada benda kat situ, weh. Hui, siapa nampak? Aku nampak ada benda, weh. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam Muhammad. Allahu Akbar. Terkejut siap aku. Aku rasa patung ni macam bergerak lah tadi. Tapi tak apa. Tak apa. Zoom atas. Atas mana? Atas sini. Assalamualaikum. Ya jin, ya maksyaral jin. Aku datang kemari untuk Aku datang daripada Malaysia semata-mata ingin melihat kalian, ya jin Thailand. Kau dengar suaraku, ya jin? Kau dengar suaraku berbicara denganku? Kunpai. Thailand. Orang Thailand apa dia cakap? Kunpai. Kunpai apa kunpai? Ayo perbunyikan lagi. Allah. La ilaha illallah. Wahai jin-jin yang berada di sini, kalau benar kau wujud, kalau benar kau ada, kau gerakkan salah satu patung yang berada di sini di hadapanku. Ya jin, ya maksyaral jin, apapun akan keberadaan kalian, apapun akan... Wih, bergerak ke? Wih, bergerak, wih. Macam bergerak. Bergerak kan? Bergerak ni. Bergerak ni. Allahu Rabbi, Allahu Akbar. La. Bismillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Oi. Subhanallah. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Hei, aku datang jauh kemari. Keluar kalian, tunjukkan keberadaanmu. Aku tahu di sini kerajaan kalian. Tuanmu membina patung-patung untuk kalian timbulkan diri, untuk kalian menjadi tuan kepada patung itu. Dia menyuruh kalian untuk kalian bersekutu dengan dia. Maka kau timbulkan sesuatu di hadapanku. Apapun akan keberadaanmu, apapun keberadaan kalian. Wahai jin
yang berada di kawasan ini. Aku mencabar kau untuk timbulkan diri kalian. Ayo dengan aura yang aku bawa kemari. Maka kau perwujudkan sesuatu. Apapun keberadaanmu. Maka timbulkanlah sesuatu. Wujudkan diri kalian yang berada di sini. Ukhruj ya jin ya ma'syaral jin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku semangat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahu akbar. La ilaha illallah Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Astaghfirullahalazim. 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 Geng, toxic people korang blok je geng. Tolong. Yang gelak-gelak tolong. Aku tak perlukan diorang kat dalam ni. Aku terkejut. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. Oi. Tahan terus. Tahan ras. Tahan ras. Allah Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah. Oi, orang Thailand siap. Allahu Akbar. Oi, lain siap dia punya penampakan. Oi, lain woi. Apa benda siap ni Thailand ni? Astaghfirullahalazim. Kenapa aku meremang teruk ni? Subhanallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Oh ya Allah. Allahu akbar. La ilaha illallah Rasulullah. Subhanallah. 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 Allah. Siapa yang berbicara? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Siapa kalian yang berada di sini? Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Iqmal mawdha liman lasir. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Rasulullah. La ilaha illallah Rasulullah. Mencari. Siapa kalian? Maka perjelaskan lagi kelibatmu. Kau ingin memancing aku supaya aku sentuh barang yang ada di sini kan? Betul? Kau jatuhkan supaya aku sentuh, bukan? Kau cuba jatuhkan supaya aku sentuh. Tidak sama sekali aku menyentuh. Bismillah. Assalamualaikum. Geng, kenapa lah bila aku explore geng tas tak bergerak? Ya Allah, aku kat Thailand geng, tempat ni dibayar kawan-kawan. View ramai-ramai, tolonglah bantu geng. Daily aku tak naik guys. Kita dalam live face geng. Tolong geng, tolong. Ramai-ramai bersatu. Macam mana aku nak semangat geng kalau korang semua sendu? Mana dah ni aku nak jalan ni? Aku dah lupa dah tempat ni. Ya Allah, adillah orang baik. Naikkanlah daily aku. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Aku jalan kat mana ni Assalamualaikum. Aku jalan mana dah ni? Lupa siap aku. Kat mana aku jalan ni? Sekejap. Sini ke? Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina. Geng, sumpah geng, korang tak semangat, aku pun tak semangat geng. Oi. Ya, sempat kali ini.
ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asal aku tak semangat siap hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah. Biarlah geng, kita turunkan view lah geng. Aku tengah memikirkan geng, tak balik modal aku datang sini geng. Ni apa je. Kau ingat aku takut ke bunyi-bunyi macam tu? Dekat Malaysia je aku boleh hadap. Macam ni je aku pergi Thailand kau ada. Jin-jin kat sini macam ni je kau boleh buat. Tolong naikkan lagi daily kita geng. Geng, aku cakapkan geng, sampai 300 aku postpone lagi sampai 4 pukul 5 geng. Tak cukup masa ni geng, sampai pukul 3. Pukul 3 ni dah habis dah, 20 minit lagi ni. Macam mana aku nak extend geng kalau
Allahu Rabbi, Allah Akbar. Subhanallah ni. Maraju, tinggi maraju. Dari tadi geng, TTU kita tak ada dapat lagi geng. Satu lagi TTU tak ada. Weh, diamlah kau. Aku tak faham apa yang kau cakap. Ni apa pula tu kat depan tu, hai. Sampai rakai sini. Allahu Akbar, la Rasulullah. Oi. Oi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah. Ya sampai rakai sini. Geng, aku bagi korang masa sampai ni je geng. 15 minit lagi geng. Geng, 15 minit lagi. Tak sampai kita punya 300 ke 15 minit, kita memang kena keluar daripada sini geng. Allah. 15 minit lagi geng. 15 minit lagi. Sami tu datang naik bot ambil kita orang geng. Jangan cakap aku stop. Jangan cakap aku stop. Sami tu datang ambil kita naik bot geng. Pukul 3 kita kena keluar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pukul 3 kita kena keluar daripada sini geng. Dia ada tempo dia. Harap-harap korang boleh bersatu geng. Apa yang duk bunyi dari tadi ni? Siapa kalian, tunjukkan keberadaanmu. Allah Akbar. Apa yang kunpai? Pergi. Kalau aku tak nak pergi daripada sini. Allahu Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun akan keberadaan kalian yang berada di sini, maka kau perjelaskan sesuatu.